Assalamualaikum. Hari ni Kak Nur nak masak nasi biryani ayam. Okay, ni bahan Kak Nur dah perap. Okay, tak apa, nanti Kak Nur akan tulis resepi. Okay, semalam Kak Nur tengok YouTube, Kak Nur ikut resepi dia daripada Pakistan. So, sekarang ni Kak Nur nak letak bawang goreng. Okay, perap dalam 1 jam macam tu. Kemudian kita gaulkan. Belum apa-apa lagi dah wangi dah harum sangat-sangat dengan rempah ratus. Okay, ala-ala kita buat bagi sedap. Ini sekarang ni nak masak je, tak payah letak minyak. Rebus tadi, tabur je atas ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, api slowkan dulu ya. Slowkan api. Dan goreng. Bismillah. Warna kuning telur. Mana tak ada saffron, gini je. Warna telur, kuning telur. Nak letak pun tak apa. Lakukan dengan air ketumbar. Okey, saya setel batuk ni. Okey, nanti kita tutup. Okay, api slow ya.